Okay, kita dah siap nampak tak dia punya tu. Cing. Lagi? Sekejap, tengok. Aku nak lawan latte art dengan dorang. 15 Mac 25 Ramadan. Hari ni pukul 4.30, lewat sikit. Kita baru nak sampai kafe. Sebelum sampai kafe kita beli ni asam gumpal. Sebab nanti raya, sasah sebulan dia tak buka kedai dia. Asam gumpal ni memang kat sini dah the best. Tu asam gumpal ni. Dia ada kuih-kuih lain juga. Asam gumpal payang, Bok. Baru. Ini yang terbaik. Berapa ni, Bok? 3. 3 ke 2? 2. Bab $10. Ada ni. Banyak ni. Terima Ni. RM10. Thank you. Terima kasih. Baik sama. Mana 2 ni? By the way ni kedai dia ni asam gumpal dekat avocado tu. Tu avocado kat sana. Kat sini. Look, Anja is here. Anja is back. Anja, say hi. Say hi to the camera. Anja. Say hi to the camera. Anja ni lah yang ada dekat muka depan sampul raya kita orang. Okey, Anja satu. Satu lagi Tamci. Tamci ni kawan dia. Tapi Tamci tu memang tak boleh pegang. Aku datang dekat dia lari. Aku memang tak pernah pegang dia langsung. Pernah sentuh macam tu je, tapi dia memang tak bagi orang pegang. Anja ni terlebih manja. Anja terlebih manja. Hari ni hari Ahad, dalam before pukul 12 kita orang plan nak balik KL dah lah. And then kita akan datang semula raya kedua nanti. Dia mesti tak bagi. Sekejap dia bangun. Tengok dia lari. Tamci. Memang lari. Tamci. Ni aku cakap semalam tu, Haku dan Mino kita akan jual. Yang ni kita akan tampal dekat situ. Okey. Dan yang ni aku tak tahu nak tampal kat mana sebab benda dah beli dah. Okey. So ini adalah sebahagian dari air matcha yang kita jual dekat Cibana lah. Okay, kita ada coconut, ginger ale, matcha latte, strawberry, taruh. Yang ni duduk akan ni, cuma yang ni ada flavor strawberry, nisang, mixed berry, lemonade, passion fruit, sabar dah. Okay, kita dah siap nampak tak dia punya tu. Cing. Tu satu lagi, aduh, cengek lah. Siapa lah pasang cengek ni? Aduh, cengek tak? Guys, cengek ke straight? Cengek. Aduh, siapa pasang ni cengek? Okay, kita orang dah sampai KTCC Mall sebab hari ni ada review tombol. Tu korang tak tahu, tombol dia dah buka dekat KTCC Mall. Okay, ni kita ada super big bowl. Okay, aku dekat Tong Bowl, okay, yang terbaru dekat KTCC Mall. Okay, ni untuk review lah. So ni yang super bowl. Yang ni Mama Mi Tom Yum, fish cake, dan ni dia punya tu. Teh besar dia tu. Tapi ada beberapa makanan yang tak sampai lagi. Nampak lah ni. Dan separuh daripada dalam kedai ni sebenarnya semua yang food review lah. Nampak semua ada lampu-lampu tu kan, itu semua review. Kau buat white satu. White. Nah, ni biru. Lagi? Tengok. Sekejap. Ada boleh ah? Ni makan. Allah. Tak apa. Mana makan sekali. So ni dia punya Super Bowl soup noodle. Nampak tu dia punya beef brisket. Bismillah.
By the way, portion dia memang besar gila. Yang ni aku rasa satu ni boleh makan 4 orang ataupun 3 orang. Gitu lah kau. Minta lama lagi kau Jimin. Bosan. Tak ada panjang. Tak ada, dia tinggi. Tak nanti. Bud. Okay, ni kita boleh mana dulu. Kita orang dah selesai shoot dekat Tombol. Kalau korang nak pergi Tombol yang baru di KTCC Mall dia dekat sebelah Hot Bread, dekat sana tu entrance atau tahu lah belakang kot. Okey, dah ada pintu dekat situ. So kau masuk situ korang akan jumpa Tombol dekat sini. Daripada luar korang dah nampak. So ni ada Catramuel, Tombol kat sini. Okey, Tombol tu baru buka, tak sempat buat apa-apa pun dah ramai betapa hebatlah dia punya marketing team dia buat kerja selama ni. Orang-orang KL yang ingat kat Terengganu tak ada pusat membeli belah ada ni. Ada ni. Sama je macam KL nampak. Ada Hot and Roll, ada Boost macam KL. Ada kedai cermin mata macam ni nampak. Jalan-jalan sejuk, ada aircon. Ada tingkat atas ada nampak. Nampak tu? Berapa tingkat tu? 4 tingkat. Bye-bye. Ramah-ramah orang Terengganu. Negeri paling bahagia di Malaysia. Ada tilai. Macam-macam ada. Ini shopping mall dekat Ganu punya dekor raya nampak. Okay, jalan dulu. Macam on tak on ni. On tak on ni. Gini okey tak? Ni gila dia. Itu printing dia. Dia pakai kertas warna je. Tapi boleh lah kita ni semua kalau Posi buat sikit. banyak-banyak pun membazir ya. Dia ada tangga rumah, dia ada ketupat besar datang. 9.27 settle KTCC Mall Terengganu. By the way, malam ni kita akan balik KL tau. So sebelum pukul 12 kita akan balik ke Kuala Lumpur. Hopefully dapat balik awal. Tapi kalau budak-budak ni ajak game oreh aku dah tak nak makan. Tengoklah macam mana. Ew. Is that a rat? No. Okay, hari ni kita baru lepas bagi diorang duit raya. Aku nak lawan latte art dengan diorang. Cepat. Cepat. Adik buat lo. Panggilnya ajak betul. Buat lo. Panggillah dulu. Aku last sekali. Cepat. Adik, G, Tini, Yana. Suruh. Jangan lagi dulu. Nak korang dulu lah. Diorang selebrasi. Buat lo. Aku tak say. Peserta yang pertama, Yana dari Kuala Ibai. Silakan. Don't judge me. Nervous. Malulah jangan tengok. Kesak datang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita guna susu kecil je. Mana susu? Jangan diganggu. Lagi tambah. Ada orang sini lagi. Lagi. Dah hangat dah. Udah aku. Lagi tambah dekat sini lagi. Salah dengan tu memang tak tahu nak cakap apa. Bagi-bagi. Boleh je. Sebabnya aku bukannya barista. Belakang sikit. Aku bukan barista. Tambah lagi. Naik. Tak jadi lagi.
Korang Red. red. Okay, next. Close up. Nampak? Tu nampak. Okay, done. Hai, Satini. Okay. Sekejap. Dan betul air nak keluar. Hi guys, we're back. So hari ni kita ada battle hot latte. Siapa paling cantik ya hot latte tu? Ni antara staff dan Aizat. Saya sebagai barista. Cik. Mari kita mulakan. Kalau apa kita retake. Okay guys, this is from me. I don't know what you call this one. This is stack tulips. I don't know. Kita tengok ya siapa paling cantik nanti. Nampaknya prestasi diorang sangat memberasakan, tapi jangan risau. Bos Cibana mesti paling power. Allah. Ada improvement guys. Allah. Boleh kau kan? Chicken mushroom soup satu, chicken tender satu, chicken satu, satu. Power pergi aku. Power pergi aku pada Yana. You eh? Tak apalah, kali nanti aku cover barista. Yang nak syuting. Yana competition lah. Okay, jangan sudah. Rahia. Layu Yana. Pip pip. Hai Raya. Pip pip. Pip pip. Lau. Pip pip. Bye. Jumpa hari raya. Nak pergi marek kah? Hah? Dah balik. Tidak. Balik. Nawak. Ni ada ni. Okay. Dia ada berminat. Ucapan untuk berminat. Ucapan untuk minat saya hit me up. Ada semua.